Dan ingat, setiap kebaikan yang kita dapat perolehi di dunia ini, itu bukan free jemaah. Itu boleh jadi sebahagian balasan yang Allah berikan di dunia sebelum datangnya balasan besar di akhirat. Saya bagi contoh. Jemaah ketika di tengah jalan, pernah rasa tak bawa kereta atau bawa motor, tiba-tiba tayar kereta tu pancit, meletup. Tush. Lalu ada je orang yang kita tak kenal. Lalu dia datang, "Pakcik, apa masalah? Ada problem apa?" "Ini kereta saya rosak, ini motor saya rosak." Okey, dibantu. Dibantu tanpa minta bayaran. Cukup ucapkan syukran jazakallah khairan, dia pergi gitu je. Atau boleh jadi jemaah dikasihi oleh Allah, ketika kita drive, mungkin hanya satu jengkal saja lagi jarak kita dengan kereta lain atau dengan lori. Tahu lori? Kereta besar tu. Hanya satu jengkal. Sikit lagi kita hampir terlanggar. Tapi kita selamat masa tu. Pernah rasa tak? Pernah rasa. Jangan ingatkan kalau itu free jemaah. Itu bukan free tu. Itu adalah balasan sedikit yang Allah bagi di dunia sebelum balasan besar di akhirat. Bukankah dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-An'am, Allah katakan apa? "Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha." Siapa yang buat baik, Allah gandakan menjadi 10 kali ganda. Dan ketika kita berbuat baik kepada orang dan kemudian orang tu tak balas, lalu kita terselamat daripada aksiden, kita terselamat daripada apa-apa kemalangan di tengah jalan, jangan ingatkan itu free. Itu boleh jadi satu balasan di dunia. Nanti yang lebih-lebihnya Allah siapkan di masa yang lain, atau boleh jadi Allah siapkan di akhirat. Oleh sebab itu jangan pernah menyesal berbuat baik kepada sesama manusia. Hatta berbuat baik kepada binatang pun jangan pernah menyesal. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah yang di atas muka bumi, maka engkau akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.